tepat pada tahun yang ke-10 tuan-tuan, berakhirnya pemboikotan selama 3 tahun. Nabi diboikot di pulau bersama dengan Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib. Semuanya diletakkan di satu sudut. Tak dibenarkan sesiapa pun menjalankan aktiviti jual beli muamalah dengan Nabi dan para sahabat. Sebahagian sahabat Nabi suruh pergi pindah ke Habasyah, tapi Nabi menanggung penderitaan. Habis harta Siti Khadijah dibelanjakan untuk agama Allah Ta'ala. Sampai tepat tahun ketiga tuan-tuan, waktu itu perjanjian yang menulis surat perjanjian untuk melarang kaum Quraisy berjual beli dengan orang Islam dah dimakan oleh anak-anak. Masya Allah, tinggal perkataan bismillah saja tuan-tuan. Dengan dibatalnya perjanjian tadi tuan-tuan, Nabi baru nak rasa happy sikit lepas daripada satu musibah. Tetapi tuan-tuan boleh, selepas itu Allah uji Nabi dengan 2 kesedihan. Sedih 3 tahun di pulau diseksa. Lepas daripada itu, seorang demi seorang insan yang rapat dengan Nabi telah meninggal dunia tuan-tuan. Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala meninggal dunia. Selang beberapa hari lepas itu, Abu Talib pula meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia dalam keadaan Nabi sangat sedih tuan-tuan, meninggal isteri yang paling kaya raya. Pada hari Khadijah meninggal dunia, Nabi tak ada duit nak beli kain kafan untuk tutup jenazah. Pada hari wafatnya Khadijah, Allah kirim salam pada Khadijah. Wahai Khadijah, apakah engkau redha dengan ujian yang Allah bagi pada kamu? Dulu kamu seorang wanita jutawan, hartawan, kahwin dengan Nabi Muhammad, kamu jadi orang miskin, kamu sakit, hari nak mati pun tak ada kain kafan tutup jenazah kamu. Adakah kamu redha dengan pengorbanan ini? Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala, aku redha dengan Allah dan Rasulnya. Wahai Khadijah, kata Jibril alaihissalam, aku datang menyampaikan berita gembira untuk kamu daripada Allah Ta'ala. Selepas engkau wafat, engkau tak akan letih lagi dah, tak akan lapar lagi dah. Kamu akan duduk dalam sebuah istana yang diperbuat daripada permata lu'lu' dan marjan. Di sana tidak ada nasab, tidak ada lagi lu'u', tidak ada kepenatan lagi, tidak ada kesedihan buat kamu. Nabi kebumikan jenazah Siti Khadijah dengan tangisan air mata. Lama Nabi duduk dekat kubur Siti Khadijah. Nabi redha dengan Siti Khadijah sampai akhir hayat Nabi menyebut tentang kemuliaan Siti Khadijah. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala beritahu, seumur hidup aku tak pernah cemburu dengan mana-mana wanita dalam hidup aku, melainkan sebagaimana cemburunya aku pada Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Selepas dia wafat, Nabi sentiasa menyebut tentang kemuliaan dia. Kesedihan wafat Siti Khadijah belum berakhir. Allah tambah pula dengan kesedihan kewafatan Abu Talib, pak saudara Nabi yang Nabi anggap seperti ayah sendiri, meninggal dunia sebagaimana yang sabit dalam Al-Quran, iaitu meninggalnya dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah tawarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak cik tolong